Baru hari kedua tahun baru dah ada kes macam ni. Mayat kedua, mangsa lemas, Pantai Surah Tengah ditemui. Tolonglah berhati-hati semasa kamu ada di pantai. Apabila kamu selamatkan seorang mangsa lemas, benda pertama yang kamu perlu buat ialah periksa saluran pernafasan mereka. Tolonglah naikkan dagu mereka supaya saluran pernafasan mereka terbuka. Nombor dua, kamu mesti periksa nadi mereka di dua tempat, di leher atau di bahagian tangan. Jika tiada nadi, kamu mesti cepat mulakan rawatan CPR dan telefon 999. Punca kematian mangsa lemas ialah apabila air masuk ke dalam mulut dan ke dalam paru-paru secara langsung dan badan akan kekurangan oksigen di bahagian otak dan juga bahagian jantung dan menyebabkan kematian. Nak main di pantai boleh, nak pergi mandi di pantai boleh, tapi mesti berhati-hati sentiasa. Jika ada persoalan, boleh komen di bawah. Jangan lupa follow, like, comment, save. Terima kasih.